Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati binti Hairi, nombor matrik L2024-200-2736. Saya akan mengulas artikel mengenai salah laku murid di sekolah di bawah subjek Aplikasi Psikologi Pendidikan KPP 4023. Rujukan artikel. Artikel yang saya pilih ditulis oleh Wan Nur Syahirah Muhammad Ghazali dan Muhammad Izwan Mahmud. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2024. Artikel ini bertajuk Program Pencegahan dan Rawatan Kaunseling untuk mengatasi isu buli di sekolah menengah. Counseling Prevention and Treatment Program to address bullying issues in secondary schools. Artikel ini diterbitkan di International Journal of Advanced Research in Education and Society, Volume 6, Nombor 2, muka surat 336 hingga 346. Artikel ini boleh diakses di website yang tertera. Isi utama artikel. Artikel ini merupakan kertas konsep yang membincangkan kepentingan program pencegahan dan rawatan kaunseling untuk mengatasi isu buli di sekolah menengah. Fokus utamanya ialah tindakan proaktif dan holistik bagi membendung kes buli serta membina persekitaran sekolah yang selamat dan inklusif. Berkaitan dengan teori. Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura 1977. Asas teori, tingkah laku dipelajari melalui pemerhatian iaitu modeling dan peniruan. Kaitan dengan buli, murid meniru tingkah laku agresif daripada ibu bapa, rakan sebaya atau media, contohnya seperti permainan video yang ganas. Intervensi, guru dan kaunselor boleh menyediakan model tingkah laku positif melalui program anti-buli. Teori tingkah laku Behaviorisme Skinner 1953. Asas teori, tingkah laku dikawal melalui ganjaran, reinforcement dan hukuman punishment. Kaitan dengan buli, buli berulang jika pembuli mendapat ganjaran iaitu rasa puas hati. Intervensi, program disiplin berstruktur, sistem merit, demerit dan ganjaran kepada murid yang menunjukkan tingkah laku positif. Sumbangan utama yang berkaitan dengan isi utama artikel ini. Murid akan mendapat perlindungan daripada risiko buli melalui program pencegahan. Murid juga mendapat sokongan emosi dan kaunseling jika menjadi mangsa sekaligus meningkatkan kesejahteraan mental. Guru dan kaunselor sekolah, artikel ini menyediakan panduan untuk mengurus kes buli dengan pendekatan sistematik dan holistik. Membantu guru memahami strategi intervensi yang efektif termasuk penggunaan kaunseling sebagai rawatan. Ibu bapa dan keluarga mendapat kesedaran tentang pentingnya kerjasama dengan pihak sekolah dalam mencegah dan menangani buli. Kesimpulan, artikel ini menegaskan bahawa isu buli di sekolah menengah bukan sekadar masalah disiplin tetapi juga menyentuh aspek psikologi, sosial, akademik dan keselamatan murid. Pendekatan pencegahan awal, kaunseling berfokus, penguatkuasaan peraturan serta kolaborasi pelbagai pihak adalah kunci utama dalam menangani masalah buli secara menyeluruh. Sekian, terima kasih.